Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi bincangkan dalam pengajian tasawuf. Salah satu daripada ilmu yang dituntut setiap mukallaf untuk mempelajarinya ataupun diwajibkan kepada mukallaf untuk mempelajarinya, menuntutnya supaya dapat diperbetulkan maksiat-maksiat batin, ataupun diperbetulkan amalan-amalan batin dengan kita menjauhkan batin kita, hati kita ni daripada sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat yang mazmumah, iaitu sifat hasad, dengki, ujub, riya, takabur, dan sebagainya, dan menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji, seperti ikhlas, redha, syukur dan sebagainya. Pada pagi ini kita masih lagi bincangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, mengingatkan kepada orang yang lupa, dan tajuk kita masih lagi bab yang ke-16, iaitu ghibah ataupun menyebut keburukan orang. Orang Melayu sebut mengumpat. Seterusnya, Nabi Isa bin Maryam AS berkata kepada sahabatnya, bagaimana jika kamu melihat seorang tidur lalu terbuka auratnya? Apakah kamu menutupinya? Isa bin Maryam cakap kepada sahabat, kalau kamu tengok sahabat kamu sedang tidur, auratnya terbuka, kamu buat apa? Kamu tutup tak aurat dia? Jawab mereka, ya, saya akan tutupkan aurat dia. Berkata Isa AS, bahkan tambah kamu buka yang belum terbuka. Apatah lagilah kalau pakaiannya itu tak terbuka, kamu pun tak membukanya. Auratnya tak terbuka, kamu tak akan buka. Dia bagi perumpamaan. Mereka berkata, subhanallah, bagaimana akan kami buka yang belum terbuka? Sahabat kata, macam mana pula kami tak akan buka lah auratnya tu yang tak terbuka. Kalau yang terbuka tu kami tutupkan. Kalau yang tak terbuka tu kami tak akan buka aurat mereka. Nabi Isa berkata, tidakkah bila ada orang menyebut kepadamu kejelekan ataupun keaiban seseorang, lalu kamu tambah apa-apa yang tidak disebut oleh orang yang bercakap itu, maka kamu yang membuka sisa auratnya. Dia bagi perumpamaan. Aurat yang belum dibuka, kita tak buka. Kemudian aurat yang terbuka, kita tolong tutupkan. Jadi diumpamakan dengan ghibah. Jadi yang pertama sekali, kalau aurat yang belum buka, kita jangan buka. Maksudnya, kalau sekiranya keaiban itu keaiban itu ada pada seseorang, jangan kita buka. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian, kalau ada orang lain buka, kita tutup. Kalau aurat itu buka, kita tutup. Kalau aib itu ada, orang cerita kepada kita, kita tutup. Jangan kita tambah-tambah. Dia diumpamakan macam orang yang terbuka aurat. Khalid Al-Arib'i berkata, ketika saya masuk di masjid Jami', tiba-tiba ada orang membincangkan keaiban ataupun kejelekan orang lain. Maka saya larang mereka. Maka mereka berhenti. Patutnya begitulah tuan-tuan. Janganlah kita tambah-tambah lauk. Dia kata sianu begini. Kita kata saya pun tahu tu. Dia pun tambah lagi tuan-tuan. Begini. Lepas tu orang kata, awak cakap betul ke? Aku cakap betul ni.
Yang benda yang aib yang betul kepada seseorang itu, yang kita sebut tu, itulah namanya mengumpat. Ada orang kata kamu cakap ni tak betul ni. Kamu cakap tak betul. Mana ada dia macam itu? Itu namanya fitnah. Jadi kalau perkara yang keaiban itu betul, kita sebut kepada orang lain, namanya mengumpat. Kalau perkara itu tak betul, namanya fitnah. Jadi kedua-duanya, dua-dua perkara itu salah. Jadi kat sini dia kata, bila saya pergi kepada satu perbincangan, ada orang yang, mereka yang mengumpat. Saya hentikan. Saya suruh dia berhenti. Patut begitu. Kemudian mereka membincangkan lagi orang. Lalu kembali pada orang yang pertama. Jadi lepas disuruh berhenti, dia berhenti, tapi sambung balik. Dan saya juga masuk dalam perbincangan itu. Lepas itu dia pun pula larut pula, masuk pula dalam perbincangan itu. Ataupun sama-sama pula dengar orang ini mengumpat. Maka pada malam hari saya mimpi datangi seorang hitam tinggi membawa talam berisi daging babi. Lalu berkata kepadaku, makanlah. Maka saya jawab, saya disuruh makan daging babi. Demi Allah, saya tidak akan makan. Bila dia join, orang kata, join grup mengumpat ni, lepas tu bila balik tidur, mimpi. Ada orang bawa daging babi, suruh makan. Makan. Dia kata, mana boleh, dia akan makan daging babi. Saya tak akan makan. Lalu ia membentak keras kepadaku sambil berkata, orang yang bawa daging tu kata, engkau telah makan yang lebih keji daripada ini. Bukannya daging babi ni kau makan, kata apa ni, kau yang tak nak makan ni benda ni. Ada yang kau makan lebih keji daripada daging babi. Lalu dipaksakan daging babi itu di dalam mulutku sampai bangun daripada tidurku. Jadi disumbat juga dalam mulut. Dalam mulut ketika mimpi lah. Lalu dia terjaga. Demi Allah, saya telah tinggal selama 3 atau 40 hari. Tiap makan makanan, masih terasa rasa dan bau busuknya babi itu dalam mulutku. Walaupun dalam mimpi, tuan-tuan, tapi terasa rasa, dia kata. Daging babi itu dalam, busuknya daging babi dalam mulut itu. Itu baguslah. Saya katakan dulu, tuan-tuan, itu bagus. Maknanya kita buat salah, ada peringatan. Tak kisahlah peringatan itu live masa kita jaga, ataupun peringatan tu ketika kita tidur dalam mimpi. Itu bagus, tuan. Yang kita takut ni tak ada peringatan, yang tak ada langsung peringatan. Itu yang bahaya tu. Jadi bila tak ada peringatan, kita akan berleluasa lah. Besok kita buat lagi, besok kita buat lagi, besok kita buat lagi. Tiba-tiba tak sempat kita minta ampun, tuan, kita minta maaf kepada orang yang kita umpat. Apa jadi ke akhirat kita? Ini yang dikatakan orang yang muflis, orang yang bankrupt di padang mahsyar. Nabi kata dibawa puasa sembahyang yang banyak, bawa puasa yang banyak, bawa haji yang banyak, bawa amalan-amalan yang banyak. Tiba-tiba orang ini sampai dekat titian Siratal Mustaqim, ramai yang menunggu ni. Dulu awak macam ni dengan saya, bagi pahala dia. Dulu awak buat saya begini, bagi pahala dia. Lama-lama habis pahala, tuan-tuan. Habis pahala, masih ada lagi orang menunggu. Dosa dia kita ambil pula. Ini kata Nabi, orang yang bankrupt. Na'udzubillah.
Sufyan bin Al-Husain berkata, saya duduk bersama Iyas bin Muawiyah. Tiba-tiba ada orang berjalan. Ya, di tengah-tengah dia duduk dengan Iyas tadi, ada orang lalu. Maka saya bicarakan kejelekannya. Kau tahu tak, dia tu begini. Dia bercakap keaiban orang tu lah. Ataupun tengok orang tu jalan tak betul. Orang tu jalan tak betul. Dia mungkin cacat kan? Mungkin cacat kan? Awak tengok tu jalan tak betul. Contohlah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun cakap begitu kan? Ataupun kita tengok pakaian dia lusuh sikit. Kita kata takkan dia tu duit banyak pakai pakaian baju macam itu. Duit banyak. Ataupun dia pakai kereta buruk sikit. Kita kata, duit banyak pun pakai kereta buruk. Biasa kan? Biasa tu kan? Orang kata, benda ni dah biasa. Benda ni bila dah biasa, dia macam tak salah. Dia macam tak salah. Biasa dia pakai jubah. Ini dia pakai baju Melayu pula, baju t-shirt je pula. Itu semuanya mengumpat tuan-tuan. Jadi apa halnya pula kita ni susah hati dengan orang. Orang ni salah, begini salah. Inilah lebih kurang, macam itulah lebih kurang. Membicarakan keaiban. Maka berkata Iyas kepadaku, diam. Boleh tak tuan-tuan? Orang cakap-cakap gitu kita dah berhentilah, cukup. Boleh lah tuan-tuan. Kalau kita tak boleh, kita lari lah. Kita bubar daripada tempat itu. Kalau tidak, kita dihukumkan sekongkol. Walaupun kita cakap, kita diam je. Jadi kita dihukum, Nabi kata syarikat, bersyarikat, bersekongkol. Kerana kalau tak ada orang yang mendengar, takkan ada orang yang bercakap. Kalau tak ada orang yang mendengar, tak ada orang yang mengumpat. Tapi sekarang ni orang mengumpat melalui gadget. Kita tengok tuan, buka mengumpat, mengata begini. Kita delete lah. Jangan kita pula baca-baca, kita forward pula lagi tuan. Tambah-tambah. Kemudian ia bertanya, hai Sufyan, apakah engkau pernah memerangi Rom? Jawabku, tidak. Sahabat ni kata bila dia mengumpat-ngumpat tadi, kemudian dia diam dia kata. Lepas tu dia kata, engkau pernah tak memerangi Rom? Jawabku, tidak. Apakah engkau telah berperang dengan Turki? Jawabku, tidak. Lalu ia berkata, Rom dan Turki selamat daripadamu. Pasal apa? Pasal kamu tak memerangi Rom dan Turki. Tetapi saudaramu sesama Muslim tidak selamat daripada gangguanmu. Itu dia. Sufyan berkata, sejak itu saya tidak berani lagi ghibah ataupun menyebut keaiban orang lain. Allahu Akbar tuan-tuan saya katakan tadi, perkara ini dah jadi macam dah biasa. Jadi bila dah biasa tu, bila bercakap-cakap menyebut keaiban orang tu jadi macam tak ada apa-apa. Jadi macam tak salah. Kalau tak ada benda tu jadi macam janggal pula. Kalau tak cakap-cakap ni, berborak-borak ni, tak adalah syanu ni macam janggal.
Jadi itu bahaya tuan-tuan. Perkara yang tidak elok menjadi kebiasaan. Bila perkara yang tak elok menjadi kebiasaan, dia jadi elok. Kalau tak percaya tuan-tuan, balik ni sekarang mulalah pakai kasut terbalik. Keluar daripada ni kan ambil kasut pakai terbalik. Pakai terbalik. Tak sedap lah kan? Tak sedap. Tak selesa. Tak apa, pakai. Pakai. Lama-lama selesa. Lama-lama dia jadi selesa tuan-tuan. Kasut terbalik ke? Dah selesa dia kata. Bila nak pakai kasut macam biasa, dah tak sedap pula. Macam itulah. Perkara yang salah, bila kita buat, lama-lama dah jadi biasa, dah jadi lazim, dah jadi seronok. Jadi kalau tak dibuat, jadi tak seronok pula. Itu cukup-cukup bahaya tuan-tuan. Jangan sampai kita lakukan itu sampai ke akhir hayat kita. Kalau boleh, janganlah. Kita sebut-sebut. Kalau nak sebutlah yang baik-baik. Kalau 10 pada simpulan itu tak baik, satu baik, yang satu tu kita sebut. Jangan kita sebut yang 9 tu. Ini kita sebut yang 9 tuan-tuan. Ataupun dia 9 baik, satu je tak baik. 9-nya baik. 9 tu elok, satu je tak elok. Itu yang kita sebut. Memang kita suka sebut yang tak elok. Memang kita suka sebut keaiban orang. Seronok sangat, memanglah. Apa sebab? Kerana kita didalangi oleh syaitan. Syaitan dalangi kita melakukan kejahatan. Supaya apa? Supaya ada kawan dia besok. Ada kawan dia besok, di akhirat besok, masuk dalam neraka, na'udzubillah. Memang diasak-asak kita untuk melakukan kejahatan. Seterusnya, Hatim Az-Zahid berkata, Hatim Az-Zahid ni maknanya seorang yang zuhud. Hatim ni seorang yang zuhud. Berkata, 3 perkara jika terdapat dalam majlis, maka rahmat berpaling dari mereka. Kalau ada 3 perkara ni, Allah angkat rahmat. Allah Ta'ala angkat rahmat di dalam majlis itu. Bila Allah Ta'ala angkat rahmat, maknanya jadi laknat. Kumpulan itu jadi laknat. Kalau Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah Ta'ala angkat laknat. Itu antara dua lah. Sama macam saya sebutkan dulu tuan-tuan. Nabi, bila Nabi nak bercakap, Nabi kata, siapa yang ada di antara sahabat-sahabat yang telah memutuskan silaturahim, keluar dulu. Keluar. Jangan berada dalam majlis ini. Nampak ya? Dia sahabat keluar. Keluar dah lama sikit dia masuk. Nabi panggil. Pasal apa? Saya memutuskan silaturahim. Lalu saya pergi jumpa, saya minta maaf agaknya, saya masuk. Nabi kata, mengapa aku suruh keluar? Kerana seorang saja yang melakukan kesalahan, rahmat Allah Ta'ala angkat dalam majlis. Kalau dalam rumah kita ni tuan-tuan, ada yang tak berapa ngam kan, bapa dengan anak, anak dengan bapa, adik-beradik dengan mak, apa-apalah tuan-tuan. Kalau memutuskan satu rahim yang tak ngam orang kata tu, maka laknat je lah tuan-tuan. Rahmat tak ada dalam rumah tu. Sebabnya rumah tu jadi panas kan, jadi panas. Nak balik jadi nak bergaduh je. Rumah sejuk, airconnya apa semua tu, tapi hati dia panas je. Ditunjukkan apa tu? Itu laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah.
Ya. Jadi dikata kat sini 3 perkara dalam majlis rahmat berpaling. Allah Taala angkat rahmat. Bila angkat rahmat, turun laknat. Apa dia? Yang pertama, membincangkan soal dunia semata-mata. Ya, membincangkan soal dunia semata-mata. Tak boleh ke kita kata nak beli kereta, besok nak buat kenduri, apa lagi tuan-tuan? Hari raya ni nak buat baju baru, nak buat baju sedondon. Tak boleh ke di dunia ni? Ya. Jadi yang diajarkan kepada kita bukan dunia tu untuk dunia. Dunia itu untuk akhirat. Kalau kita kata dalam bulan depan nak beli kereta cantik sikitlah. Ya. Jadi macam mana tidak rahmat itu tidak ditarik. Yang ini beli kereta ni dunia. Ya. Jadi janganlah kita niat nak beli kereta tu kerana nak ego, takabur, megah-megah. Ya. Nak gunakan apa? Nak gunakan untuk kebaikan kerana Allah Ta'ala. Tak adalah kereta tu jadi dunia, kereta jadi akhirat lah. Kita nak pergunakan kereta itu untuk kebaikan. Nak bawa keluarga ke sana kemari, nak pergi ke masjid, nak pergi kenduri kahwin kerana Allah Ta'ala. Jadi dunia itu jadi alat untuk akhirat. Kita nak pakai baju sedondon hari-hari, pakailah tuan-tuan, tak salah. Perkara itu harus. Tapi jangan niat kerana nak bermegah-megah. Itu yang salahnya tu. Niat kerana nak menunjukkan kesyukuran kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak ada salah tuan-tuan. Jangan dunia jadi untuk dunia. Ya. Jadi kalau dunia untuk dunia, ini yang dikatakan Allah Ta'ala angkat rahmat. Jadi akhirnya dia tak akan jadi dunia. Orang kata kita apa, ada orang sebut kan, kita ni apa sebut akhirat dunia ndak juga. Ya. Dia kata 50-50. Dunia 50, akhirat 50. Ya, 50-50. Itu tak betul tuan. Itu tak betul. Ya. Ini masa dunia ni dunia je. Tak kira halal haram. Masa akhirat ni, dia pun ambil tasbih tuan-tuan, dia baca tasbih. Ni akhirat ni. Nabi kan dah ajar kita. Nabi kata, ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ni jadikan dia alat untuk kita mendapat habuan di akhirat besok. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercucuk tanam. Ya? Ataupun tempat kita bersusah payah. Untuk apa? Bekal akhirat. Bukannya masa dunia je. Ni tak kira halal haram. Masa akhirat ni, akhirat je. Masa dalam masjid ni, akhirat. Luar masjid, dunia. Rugilah tuan-tuan. Rugilah kita ni, serugi-ruginya. Ya? Ini yang kita kena faham. Jadi Nabi kata, jadikan dunia itu untuk akhirat kamu. Kalau kita pegang pen ini, jadikan dia untuk akhirat. Kita tulis yang baik-baik. Kan? Tulis yang baik-baik. Yang keduanya, kita buat itu lillahi ta'ala. Walaupun bentuknya dunia, tetapi jadi pahala akhirat. Tuan masuk dalam tandas. Masuk dalam tandas. Kan dunia tu, benda tak elok, tuan. Jadi
Kalau kita ada niat kita nak buang air apa semuanya, dah buang sekarang, selesa sekarang, dah boleh buat kebaikan. Masuk tandas itu dapat pahala. Jadi maknanya 24 jam dia jadi akhirat. Dunia kita jadi akhirat 24 jam. Bukannya 50-50. Kalau ada orang kata 50-50, bagus juga ya. Dunia nak 50, akhirat pun nak 50. Okey. Duit awak ada berapa? Saya ada 1 juta. Kalau kata 50-50, 500,000 awak belanjakan untuk dunia awak. 500,000 awak sedekahkan buat masjid ke apa-apa tuan-tuan untuk akhirat. Tak boleh lah dia kata. Tadi 50-50 tu. Ya. Ni masalah tuan-tuan. Pandai-pandai dia cakap ya. 50-50. 500,000 awak bagi akhirat ya. Untuk akhirat ni. Dermakan masjid ke, buat wakaf ke, 500,000 ya. 500,000 ni awak belanjalah untuk dunia awak. Rugilah tuan-tuan. Ya. Langsung yang 500,000 ni kosong rugi. Kita nak 5 sen yang kita belanjakan jadi akhirat. Walaupun kita makan, kita beli kuih sekarang. Kita boleh seketul je kita beli kuih. Ya, itulah kita makan. Tapi kita ada niat. Kita ada niat. Ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya, kita makan untuk kuatkan tulang belakang kita, untuk supaya kita boleh buat baik. Kita makan seketul kuih koci itu jadi pahala. Pasal kita niatkan makan itu, badan kita sihat, kita boleh buat baik. Kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Ya, inilah kadang-kadang kita miss, orang kata, rugi. Ya, 24 jam kita rugi. Jadi ini kita kena ingat. Yang kedua, mereka majlis yang rahmatnya berpaling, diangkat oleh Allah Ta'ala. Dalam majlis itu penuh dengan gelak ketawa. Ya, penuh dengan gelak ketawa. Gelak ketawa ni bukanlah tak boleh. Tapi janganlah sampai melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal gelak ketawa ni memang melupakan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau gelak berdekah-dekah, hingar-bingar tuan-tuan. Kadang dekat kedai makan. Dekat kedai makan tuan-tuan ada satu grup ni. Ya, satu grup ni. Dia punya gelak ketawa tu satu restoran tu dengar tuan. Ya. Habislah satu restoran tu Allah Ta'ala angkat rahmat dia. Kalau kita mati tu mati dalam rahmat dia angkat lah. Kalau gempa bumi lah matilah kita dalam tu, na'udzubillah. Maka mati dalam keadaan Allah angkat rahmat. Kita tak berdosa lah. Tapi rahmat terangkat masa tu. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiganya, ini yang kita bincangkan, iaitu diangkat rahmat dalam majlis ghibah. Iaitu membincangkan ataupun memperkatakan keaiban orang ataupun mengumpat. Walaupun ini dalam majlis, ini dalam satu masjid, tuan-tuan. Kita tak ngumpat. Tapi orang ujung ada ngumpat. Orang ujung itu, dia duduk berdua tu dia ngumpat, tuan-tuan. Habis rahmat angkat dalam satu masjid ni. Bukan kat situ je. Jadi itulah. Maknanya bukan kita nak bagi faham untuk kita, tapi kita nak bagi faham untuk semua orang beriman. Supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kita tak tahu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, jadikanlah bahagian orang mukmin daripadamu 3 macam, supaya tergolong orang yang baik. Jadi
Jadi 3 bahagian ni supaya tergolong orang yang baik. Tadi rahmat diangkat. Ini yang kita hendak. Yang pertama, jika engkau tidak dapat keuntungan kepadanya, jangan merugikan. Orang Melayu kata, kalau tak ada dapat untung, jangan merugikan. Satu. Yang keduanya, jika engkau tidak dapat menyenangkan, jangan menyusahkan. Kita tak dapat menyenangkan, janganlah kita menyusahkan. Yang ketiga, jika engkau tidak memuji, jangan mencelanya. Kalau kita boleh puji, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau kita tak boleh puji, janganlah kita umpat dia, janganlah kita keji dia, jangan kita sebut keaiban dia. Jadi dekat sini 3 yang baik, 3 yang tak baik. Yang pertama, memberikan keuntungan. Yang keduanya, menyenangkan. Yang ketiganya, memujinya. Jangan lakukan merugi perkara yang merugikan orang. Jangan melakukan perkara yang menyusahkan orang. Jangan melakukan jangan kita mencela orang. Ataupun mengumpat. Dan apa? Islam suruh kita buat yang baik-baik. Jadi ini salah satu daripada perkara yang menyebabkan hati kita jadi lapang. Pasal apa tuan-tuan puan sekalian? Pasal kita dah buang daripada hati kita ni virus, penyakit-penyakit. Kita buangkan daripada hati kita ni kekotoran-kekotoran. Macam gelas ni kotor. Kita tengok pun kita tak suka kotor. Jadi basuhlah. Basuh. Basuh dengan klorok, basuh, cuci, bersih. Dah bersih, jangan biarkan kosong. Masukkanlah air, masukkanlah sirap, masukkanlah asam boi, masukkanlah limau. Baru dah sedap. Sama juga macam perut kita. Perut kita akan sakit kalau masuk benda-benda yang kotor. Bila kita sakit, kita tak senang. Kita tak senang, tuan-tuan. Sakit kan? Kita tak senang. Bukan tak tenang, tak senang. Jadi nak pergi sana tak boleh, nak makan tak boleh, begini tak boleh. Pasal perut kita sakit. Kita tak senang. Kenapa saya katakan tak tenang? Mengapa sakit itu kita kata tak tenang? Karena ada orang sakit tapi dia tenang. Sakit itu dia tak senang aja, tak senang nak makan, tak senang nak berjalan. Tapi ada orang sakit dia tenang. Apa sebab? Kerana bila dia sakit dia redha. Dia sakit dia redha, tuan-tuan. Walaupun nampak kat luar dia sakit, tetapi hati dia redha. Bila badan dia sakit, hati dia redha, dia tenang. Ini yang kita kena faham, tuan. Ada orang yang sihat, makan bagus, apa semua bagus, semuanya senang lenang. Tetapi hati dia tidak tenang. Apa sebab? Karena hati dia, dalam hati dia tu penuh dengan penyakit-penyakit hati. Penuh dengan hasad, dengkinya, penuh dengan ujub, riak, takaburnya. Jadi berpenyakit hati. Orang yang berpenyakit hati ni, hati dia penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah, implikasi dia tak tenang. Dia tak tenang. Dia hanya senang, tetapi dia tidak
tenang. Itu sebabnya senang kalau kita cari, ada orang yang Allah bagi, ada yang Allah tak bagi. Ya, ada orang yang kaya, orang miskin, kan? Ada yang Allah bagi senang, ada yang Allah tak bagi senang. Tapi itu memang sunnah alam. Ya, itu sunnah alam. Kalau Allah bagi semuanya senang, tuan, payahlah. Ya, semua kaya, tuan. Ya, itu sebabnya hikmah Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala memang tak bagi semua senang. Allah tak bagi semuanya sihat. Ada senang, lawannya susah. Ada sihat, lawannya sakit. Ada kaya, lawannya miskin. Ada malam, lawannya siang. Allah bagi berpasang-pasangan. Ya? Apa sebab? Untuk kehidupan manusia di atas muka bumi. Kalau Allah bagi kaya, tuan-tuan, siapa nak buat masjid ni? Saya ada 10 juta, ada 10 juta, memang 10 juta. Saya nak bagi 10 juta duit dia, 1 juta ni, semua orang nak bagi 1 juta, nak buat masjid. Siapa nak buat? Tak ada orang yang susah. Kan? Saya pun nak bagi duit je. Orang kata, saya nak bagi duit juga. Siapa nak buat? Siapa nak buat rumah kita? Itu sebabnya Allah jadikan orang susah tolong kita, kita tolong orang susah. Macam itu. Ya? Jadi baju kita siapa nak buat, tuan? Ya? Semua orang nak tempah. Saya pun nak tempah berdawak juga. Lepas tu saya pun nak tempah awak. Siapa nak buat, tuan? Itu sebabnya Allah jadikan berpasang-pasangan. Tapi nak cari ketenangan, nak cari senang, nak cari kaya, tak semua orang dapat. Ada yang Allah bagi, ada yang Allah Ta'ala tak bagi. Tapi nak cari ketenangan, kalau kita, siapa saja akan yang mencari ketenangan, dia akan Allah Ta'ala bagi. Itu sebabnya orang kaya cari ketenangan, dia dapat. Orang miskin cari ketenangan, dia dapat, walaupun dia miskin. Ya? Orang susah cari ketenangan, dia dapat. Orang senang cari ketenangan, dia dapat. Orang sihat cari ketenangan, dia dapat. Orang sakit cari ketenangan, dia dapat. Orang sakit tetapi dia tenang. Ya, senyum je, tuan-tuan. Dia tahu, ya Allah, alhamdulillah kau bagi aku ujian, ya Allah. Hati dia tenang. Ya. Jangan sampai kita ni dahlah sakit, lepas itu tak tenang. Mengapalah aku jadi begini, mengapa jadi begini, mengapa jadi. Badan kita sakit, kan? Dia tak redha. Ya, ni kalau kita belajar ilmu tasawuf ini, nak ubat hati kita ni. Ya. Krisis hidup kita ni, hati ni, tuan-tuan. Bukannya fizikal. Ya, ramai orang yang hebat-hebat tetapi hati dia busuk. Ya, hati dia berpenyakit. Bila hati dia berpenyakit, masalah dia duduk dalam masyarakat. Tak senang jadi jiran, macam-macam, tuan. Ya, jadi jiran kita tak senang kita pasal dia tu hati dia berpenyakit. Orangnya kaya, orangnya hebat, tapi hati dia berpenyakit, tuan-tuan. Inilah kita belajar tasawuf ni, tujuannya nak treatment hati kita ni, nak ubat hati kita ni. Ya. Allah Ta'ala, Nabi kata, inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, di dalam jasad kita ni ada satu ketul daging. Idza salahat, kalau daging itu baik, salahal jasadu kulluh, dia akan menampilkan kebaikan, menampilkan kebaikan.
Ya. Wa idza fasadat, kalau daging itu rosak, maka fasadal jasadu kullu, menampilkan keburukan, kejahatan. Nabi kata apa? Ala, itulah dia al-qalb, hati. Ya. Jadi itu penting tuan-tuan. Jasad kita ni kalau sakit kita pergi hantar hospital. Oh, pergi cepat-cepat. Tapi hati kita sakit, tak pernah kita hantar hospital. Hospital inilah dia. Inilah hospital hati. Ilmu tasawuf ni, itu hospital hati. Ya, Allahu akbar tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.